Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi keripik bantal yang pedas manis. Okey, untuk buat keripik bantal ni yang kita perlukan ialah tepung gandum. Okey, sediakan satu mangkuk, sukat lebih kurang 2 cawan tepung gandum. Kemudian masukkan 1 sudu kecil yeast, sedikit garam, serbuk berasa dan juga air sejuk. Okey, sebelum kita masukkan air tu, gaul dulu semua bahan tu sehingga rata. Okey, masukkan air sejuk sedikit demi sedikit, kemudian kita uli. Untuk buat dough keripik ni, dia punya dough tu janganlah terlalu banyak air. Dia agak-agak jangan jadi dough yang terlalu lembek. Biar dia jadi kasar-kasar macam ni. Kita jadi dah dough untuk keripiknya. Kemudian bahagikan kepada 4 bahagian. Kemudian kita lepir-lepirkan dia supaya senang untuk digelik dalam mesin nanti. Kalau tak ada mesin ni, boleh je pakai rolling pin. Okay, untuk guna mesin ni, yang mula-mula tu kita setting dia punya tombol tu pada nombor 1. Kemudian adjust tombol tu kepada nombor 3 untuk gilingan yang kedua. Dan yang last kali tu setting pada nombor 4. Kalau nombor 5 tu, dia punya dough ni akan jadi terlalu nipis. So bila kita potong tu dia mudah koyak. Okey, dah jadi dah dough untuk keripik bantal. Okey, kita teruskan buat lagi sehingga semua dough tadi tu habis digiling. Okey, kemudian letakkan di atas papan kerja. Okey, gunakan pisau ataupun boleh je pakai pisau pemotong agak-agak ni. Kemudian kita potong 4 segi macam ni. Okey, sambil tu dah boleh panaskan minyak dalam kuali. Okey, dah siap potong ni, bolehlah teruskan masukkan ke dalam kuali. Okey, tips dia nak bagi keropok ni dia menggelembung tu, pastikan minyak tu dah betul-betul panas. Kalau minyak ni kurang panas, bila kita masukkan dough yang telah digelik tadi tu, dia tak akan jadi kembang, dia jadi nipis, jadi macam keripik yang tak sedap lah, dia tak jadi rangup. Okey, kemudian kita goreng sehingga ke perangan macam tu. Okey, bila dah perang macam ni, bolehlah angkat dan toskan minyak. Okey, dah siap goreng ni, bolehlah disira ataupun boleh je dimakan macam tu saja. Untuk buat sira manis pedas dia, okey, masukkan cili kering yang telah dibendel lebih kurang 3 hingga 5 sudu besar. Okey, masukkan 1 sendok gula. Kalau yang tak suka manis, okey, boleh kurangkan gula. Masukkan juga sedikit serbuk cili dan juga sedikit cuka untuk nak rasa masa-masa manis. Okey, masak sambal ni sehingga betul-betul pekat. Okey, bila dah pekat tu sejukkan dulu sebelum masukkan keripik yang telah digoreng tadi. Bila sambal ni dah agak sejuk, okey, barulah masukkan keripik yang telah digoreng tadi. Kemudian kita gaul rata. Okey, ni dia dah siap pun keripik bantal pedas manis. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat rangup dan bila kita makan tu sangat sedap. Pedas-pedas manis macam tu memanglah sedap. Untuk sukatan bahan-bahan tadi dapatlah 1 dulang ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.